Student Form 6 dan matrikulasi bukan lagi budak sekolah. Ini 8 intipati rancangan pendidikan tinggi Malaysia iaitu RPTM 2026-2035. Yang pertama, pelajar cemerlang yang dapat CGPA 4 flat di peringkat STPM, matrikulasi, asasi dan diploma dijamin untuk dapat tempat di IPTA. Untuk intake tahun 2026, 3,000 orang pelajar OKU tak perlu bayar yuran pengajian di seluruh IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti. 1,500 tempat akan ditambah di IPTA untuk tahun 2026 untuk 10 kursus iaitu Undang-Undang, Accounting, Kewangan dan Perbankan, Ekonomi, Bahasa dan banyak lagi. 10,000 orang pelajar miskin Tegai Kasih akan dapat pendidikan percuma melalui PTPTN berbanding 5,800 pelajar sebelum ni. Program tingkatan 6 dan matrikulasi akan berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi start tahun 2027. Penginapan pelajar akan ditambah 5,000 dengan kerjasama GLIC. Pelajar pun tak akan terbeban dengan yuran penginapan. Mata pelajaran utama akan dirombak balik dan pelajar akan belajar dalam bahasa Melayu dekat semua IPTA dan IPTS. Last sekali, 10 Politeknik Premier pun dipilih untuk dinaik taraf berterusan dan akta turut digubalkan. Follow sahaja.my untuk info best macam ni setiap hari.